Salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Baru saja sehari diumumkan parti Hamzah Zainuddin yaitu Parti Wawasan Negara. Kini parti tersebut sudah bermasalah. Ada yang orang kata inilah parti yang kalau dimulakan dengan salah akan juga berakhir dengan salah, dengan masalah fatal. Terkini, dinyatakan bahwa nama wawasan Parti Hamzah Zainuddin sudah diambil. Parti Sarawak beritahu Hamzah Zainuddin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rupa-rupanya nama Parti Wawasan sudah pernah ada dan masih digunakan sehingga sekarang. Jadi ini akan menyebabkan pelanggaran kerana telah pun mengambil nama parti orang lain. Macam itulah lebih kurangnya. Parti Sedar Rakyat Sarawak berkata, ia telah memohon pertukaran nama kepada Parti Wawasan Rakyat pada April tahun ini. Parti Sedar Rakyat Sarawak Sedar mendakwa mereka telah meluluskan pindaan untuk menukar nama parti kepada Parti Wawasan Rakyat sekaligus berpotensi menimbulkan isu dengan parti baharu Hamzah Zainuddin, iaitu Parti Wawasan Negara. Presiden Effendi Jeman menggesa Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM atau ROS menangani isu ini memandangkan parti tersebut telah memohon secara rasmi untuk menukar nama pada 8 April tahun ini. Menurutnya, pertukaran nama itu diluluskan secara sebulat suara oleh Perwakilan Kongres Tahunan Sedar pada Februari lapor Dayak Daily. Kami berharap JPPM akan menangani pertindihan nama ini, katanya. Semalam, Hamzah Zainuddin mengumumkan beliau menyertai sebuah parti baharu dikenali sebagai Parti Wawasan Negara yang akan mengadakan Perhimpunan Agung pertama pada minggu depan. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal memberitahu FMT bahawa Hamzah mengambil alih sebuah parti namun tidak mendedahkan nama asal. Bersatu memecat keahlian Hamzah pada Februari susulan kemelut dengan Presiden Muhyiddin Yassin. Perkembangan itu disuli dengan pemecatan dan penggantungan beberapa pemimpin parti dan wakil rakyat yang dikaitkan dengan Hamzah Zainuddin. Sehari selepas pemecatan, bekas timbalan Presiden Bersatu itu melancarkan gerakan riset yang mengadakan konvensyen pertama semalam. Konvensyen itu dihadiri oleh 13 ahli parlimen yang pada masa ini masih bersama Bersatu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, saya ingin berkongsi kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena penyakit, kita tidak sembuh daripada penyakit dan penyakit terus mengganas di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita yang bodoh, celaru, tidak seimbang dan menjadi semakin tidak menentu. Apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk membantu kita jadi sehat, kuat melawan penyakit. Dan imun badan yang celaru juga menyebabkan imun badan kita makan diri kita sendiri. Tetapi dengan adanya terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan imun badan, menyeimbangkan imun badan kita ini, maka imun badan kita akan membantu melawan penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, menyembuhkan kita daripada penyakit apabila imun badan kita jadi kuat. Terapi imun ini adalah produk yang lulus Kementerian Kesihatan Malaysia, diluluskan oleh Kementerian Malaysia, Kesihatan Malaysia, halal dan paling luar biasa, ianya juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Produk ini adalah produk
yang halal dan boleh dimakan oleh semua peringkat umur, kanak-kanak sehinggalah dewasa. Cepat dapatkannya melalui nombor telepon saya yang tertera, WhatsApp saya di nombor telepon saya yang tertera. Sekali lagi, WhatsApp saya di nombor telepon saya yang tertera. Jangan lepaskan peluang ini, mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua, untuk peluang kedua Anda menikmati hidup yang lebih baik dan lebih indah. Sekian dulu, terima kasih karena menghubungi saya di WhatsApp. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Ada yang mencadangkan supaya Perikatan Nasional diharamkan dan dibatalkan saja oleh ROS. Ini timbul daripada penyokong-penyokong khususnya Parti Bersatu. Mereka menyatakan bahawa tindakan melantik Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang telah pun membelakangi keputusan Perikatan Nasional sendiri. Jadi, setiap pertubuhan, setiap persatuan, setiap parti politik, setiap gabungan yang berdaftar dengan ROS adalah parti ataupun gabungan yang terikat dengan undang-undang dan perlu bergerak seiring dengan perlembagaan Perikatan Nasional dan parti masing-masing. Jadi ini sudah tentu menimbulkan kemarahan, tanda tanya. Adakah ROS akan benar-benar mengharamkan? Adakah ROS akan mengharamkan Perikatan Nasional dan membatalkan Perikatan Nasional? Kerana dengan jelas, menurut Tun Faisal, dengan jelas PAS sudah melanggar beberapa perlembagaan Perikatan Nasional. Antaranya ialah pasal 8.1 yang menyebut bahawa segala urusan Perikatan Nasional ditadbir oleh Majlis Tertinggi, manakala pasal 8.4 memperuntukkan badan itu bertanggungjawab menetapkan halat tuju dan dasar gabungan. Bermaksud tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila ini berlaku pelanggaran terhadap fasal-fasal penting di dalam Perlembagaan Perikatan Nasional, ini boleh mencetuskan dan berpotensi menyebabkan Perikatan Nasional akan diharamkan, dibatalkan oleh ROS. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang kelihatan agak pelik dan menarik keputusan yang diumumkan oleh Hadiah Wang bahawa Hamzah Zainuddin adalah Ketua Pembangkang Perikatan Nasional yang baru. Kenapa tidak diteruskan saja jawatan tersebut ketika Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang diserahkan pula kepada Samsuri Mukhtar? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keputusan-keputusan seperti ini, ada dua keputusan yang dibuat tanpa mengikut atau unliteral. Pertama, apabila pengumuman Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang, dan yang kedua, apabila pengumuman Parti Wawasan Negara akan menggunakan logo PN. Ini tidak mendapat keputusan Majlis Tertinggi PN. Tinggal saja kita tunggu sekarang ialah adakah tiga parti komponen di dalam Perikatan Nasional iaitu Bersatu, MIPP dan Gerakan akan membuat laporan terhadap ROS. Jika sekiranya laporan dibuat, sudah tentu ada potensi Perikatan Nasional diharamkan atau dibatalkan kerana melanggar perlembagaan mereka sendiri. Pada pendapat anda, bagaimana pula? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.